cukup 20 ke 30 kita jalan. Okay. Setiawati Mat Sarip, terima kasih datang. Saya jemput kenduri makan ya. Ramai nama macam first timer kan. Aimi, Aisyah, Al-Akrami ni saya tak sure pernah tengok ke tak sebelum ni. ZBJ Antara Dunia, Awang Daud, selamat datang, terima kasih datang. Intan Zaleha, Assalamualaikum. Nur Hajar Nafiah Zubir, Waalaikumsalam Kek Bigu Subang. Alhamdulillah, terima kasih datang Cik Setiawati Mat Sarip. Dari mana ya? Cik Aimi ya, terima kasih EP baru. Alhamdulillah. Muhammad Amin, Muhammad Daud, terima kasih datang. Setiawati dari mana? Dari mana dan anda siapa? Siapa introducer ataupun empire mana? Saya dari Batu Tujuh, Gombak. Dekat je. Tapi baru jadi customer? Ke dah lama? Dulu kita punya HQ yang asal, HQ Kek Bigo yang asal kat Batu Tujuh lah. Batu Tujuh Jalan Gombak. Lot 7. Sebelah tu kedai spek mata. Kalau orang first time datang ke office lama dulu, dia tengok atas bawah kan. Macam ya ke tak, macam scammer kan. Macam office scammer. Oh, Asmawati. Okay, Kak Has. Kuala Ketir Kedah. Oh, orang-orang Kedah ni. Geng-geng Kak Linda ni. Lagi seminit dua kita jalan Sambil-sambil saya nak tengok customer Kek Bigol masuk. Junainah Awang. Ehsan, terima kasih Ehsan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Junainah. Saya baru 2 bulan join Dr. Shah dari Shah Alam, Session 27. Okey, terima kasih. Rumah saya belakang office sama betul. 2 tahun GS baru dapat hidayah. Alhamdulillah, terima kasih. Kak Fuzia, selamat datang. Yang mana ada kamera buka lah. Jadi boleh kenal-kenal. Boleh kenal-kenal, boleh borak-borak. Dia tak payahlah, saya tak nak terlalu formal sangat. Lepas tu saya cakap seorang-seorang. Ni kurang best lah. Abdul Mubin, terima kasih datang. Dia orang tak buka suara kot, jadi tak dengar. Saya buka kamera. Patutlah. Clear sikit kan suara? Okey, alhamdulillah. Test. Kenapa saya tak dengar suara sendiri ya? Cuba cakap. Test. Clear. Saya tak dengar saya punya speaker. Oh, ya ke? Kami dengar clear? Okay dah. Last. Okay. Jom kita. 30 lebih dah. Alhamdulillah, terima kasih.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rakan-rakan pelanggan KAB Gold yang lama dan baru. Yang lama macam Kak Fuzia, Kak Linda, Ahmad Aiman, orang jauh ni. Lama Apa dah tak lagi? muncul tu. Ada, nampak je di social media. Oh. KAB Gold Pahang, KAB Gold Subang ni orang lama ni. Nasif, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. So selamat datang kepada yang baru-baru yang baru first time datang, baru first time datang live malam-malam macam ni. Encik Zubir, selamat datang. Saya busy di hospital, tak apa, sambil-sambil Kenapa? Yang baru saya sangat mengalu-alukan kedatangan yang GS baru lah, sebab malam ni kita nak cerita pasal sedikit sebanyak mengenai produk dan sistem secara asasnya lah. Saya cuba bagi sedikit komitmen lah, maksudnya setiap hari Rabu, setiap hari Rabu setiap minggu kita akan ada satu kelas sistem produk dan sistem khas untuk Go Saver baru dan lama juga untuk ulang kaji. Diselang-selikan dengan kita akan cerita pasal buat duit dengan KAB Gold. So kita bersama-selilah. Rabu ni kita cerita pasal produk dan sistem. Rabu minggu depan kita cerita pasal bisnes lah, insentif dan bisnes bersama KAB Gold, buat duit bersama KAB Gold. Okay, kita selang-selang. Yang buat duit tu kita cerita pada EP baru lah, kena sistem macam mana nak buat duit dengan KAB Gold. Alright, so 40 orang, saya teruskan lah. Saya nak share sedikit slide. Kalau ada soalan nak tanya anytime, boleh type sambil-sambil saya cerita, sambil-sambil saya baca komen. Kalau ada mic, boleh on mic, boleh tanya terus, tak apa, mencelah pun tak apa, minta laluan, saya boleh tanya soalan dan saya cuba jawab sebaik mungkin lah. Okay, sekejap saya nak share. Okay. Alright, boleh nampak Sekejap ya, saya lima sikit. Saya tak nampak. Nampak Alright. Produk dan teknikal KAB Gold. Tak lah ni. Terus masuk isi. Sana. Okay, dari awal. Produk dan teknikal KAB Gold. Okay. Pertama sekali kita nak cerita sikit pengenalan kepada KAB Gold lah. Okay, KAB Gold telah wujud sejak tahun 2017. Masa tu tak dikenali sebagai KAB Gold lagi lah. Masa tu dia didaftarkan sebagai Gold Dynamics Marketing Resources dan Berhad. Tujuan KAB Gold wujud masa tu ialah untuk menjadi ejen kepada syarikat lain. Okay. Masa itulah tahun 2017 tu. Kemudian dia jadi fast forward di penghujung 2020 kita decide untuk officially buat KAB Gold dengan jenama KAB Gold. Okay, kita decide kita tukar sikit kita punya halal tuju syarikat, okay, sejajar dengan nama baru, dan kita tukar daripada Gold Dynamics Marketing Resources kepada KAB Gold Dynamics dan Berhad dengan singkatan namanya KAB Gold. Okay. Kemudian plan asalnya kita nak launch bulan Januari 2021, tapi masa tu ada beberapa benda yang kita tak selesai. So ultimate-nya kita akhirnya berjaya dilancarkan KAB Gold-nya pada Februari 2021. Masa itulah kita ada kita punya office di Batu Tujuh, Jalan Gombak.
Okay. Sebabnya pada awalnya fokus kita ialah perniagaan online. Okay. Online sepenuhnya. Tinggal lagi kita punya office tu sekadar tempat untuk collection lah. Kalau orang nak datang ambil emas fizikal, boleh datang ke office. Cuma awalnya kita nak low profile je lah. That's why lah kalau orang yang awal-awal tu kan, yang awal-awal join dulu, datang office kat Bigo je pandang atas bawah kan. Tak rupa office lah masa tu. So 2 tahun di Batu Tujuh dan kita pindah ke HQ yang kita ada sekarang lah, di KLTS, KL Trader Square. Okay, saya tak sempat nak update gambar baru. Sebab kalau ada gambar lama tak ada, saya tak simpan. Saya pun tak simpan. Nak kena godek-godek balik lah. Kok ada gambar lama nanti share lah. So gambar yang ni pun bukanlah terbaru sebab sekarang dah ada signboard. Signboard pun colour biru. So saya tak sempat nak update yang ni. Okay. Alright, misi, visi dan moto KB Gold. Okay, misinya menjadi sebuah syarikat jual beli emas dan perak fizikal berlandaskan syariah pilihan utama di Malaysia. Okay, masa tahun 2021 tu tak banyak syarikat yang seumpama KB Gold yang ada di Malaysia lah. Kita ada jiran sebelah kita yang dah besar tu. Kemudian kita muncul. Adalah beberapa company syarikat-syarikat lain, cuma model bisnesnya tak sama macam KB Gold. Okay, tak sama macam KB Gold, tak sama macam kedai sebelah. Okay, so kita antara yang terawal lah. Kemudian bila ada KB Gold, adalah muncullah beberapa syarikat-syarikat yang lain lah selepas itu yang seumpamanya dengan KB Gold. Okay. Visinya menyediakan platform jual beli emas dan perak yang lengkap dan interaktif agar manfaat yang bakal diperoleh oleh para pelanggan meliputi segenap aspek kehidupan masa kini dan masa depan. Okay, kita punya aim memang kita nak sebaik mungkin nak fulfill apa saja keperluan untuk pelanggan KB Gold berjual beli dan menyimpan emas bersama KB Gold. Okay. So walaupun kita dah 5 tahun, kita nak masuk tahun ke-6, dia tak stop kita dari terus menambah baik, terus memperkenalkan idea-idea baru, terus menambah memperkenalkan kemudahan-kemudahan baru lah untuk orang menyimpan emas. Sementara lah harga emas sekarang dah makin mahal kan. So dulu masa harga kita KB Gold start dulu, harga tak silap dalam RM240 segram. 240-250 lah masa tu segram. Sekarang dah 500 lebih kan. Kita pun tak sangka sebenarnya. Okay, moto KB Gold ialah knowledge, asset, bullion. Knowledge, semua tahulah dia takkan, emas ni dia takkan gerak sendiri kalau tak ada knowledge lah. Emas ni pada kita bila bercakap pasal emas, dia takkan lari daripada cerita pasal aset dan juga cerita pasal fizikal. Bullion tu emas fizikal lah. Dr. Ahmad Sofian sebagai penasihat syariah KB Gold. So apa saja yang ada di KB Gold hari ini akan lalu dia dululah. Apa saja yang kita buat di KB Gold dari segi produknya, dari segi sistemnya, dia akan lalu dia dulu. Akan lalu Dr. Ahmad Sofian dulu. Kalau dia minta baiki, kita kena baiki. Kalau dia minta tambah baik, kita kena tambah baik. Kalau kita nak buat sesuatu yang baru, yang tak ada lagi dia punya pronouncement syariahnya, kita akan refer dia dulu. Okay. Dan yang kedua, kita ada saya, Tuan Abdul Syukur Anwar. Dia kata nak hadir mana ni, saya tak tahu dia masuk dalam list ke tak lagi. Okay. Tuan Abdul Syukur Anwar ialah kita punya saya lah. Saya ni ialah orang yang mengesahkan ketulinan emas keluaran KB Gold. Okay. Dari segi protokolnya, setiap gram produk KB Gold disah tulinkan oleh Tuan Abdul Syukur Anwar. So dia tak main-main lah dari situ. Dan dia pun terikat, dia sebagai ahli kimia berdaftar, dia terikat dengan akta-akta kimia lah. So kalau ada terjumpa produk-produk KB Gold yang dikuatiri fake ke, dikuatiri palsu ke, dikuatiri bercampur-campur dah ke dengan elemen-elemen yang tidak sepatutnya, boleh report kat dia. Boleh report kat KB Gold, boleh report kat dia. So dia akan check lah based on produk-produk yang telah disahkan tulen itu. Okay. Mengah je. Itu saja untuk pengenalan. Okay, seterusnya. Produk-produk KB Gold, macam saya kata tadi, telah disahkan patut syariah.
antara yang telah disahkan persecaraan ialah produk unca emas, yang macam kita tahulah produk utama kita, dan yang kedua ialah produk jual beli terus, outright purchase yang kita panggil belian terus, yang kita namakan belian terus. Dan juga yang ketiga ialah sistem pemberian bonus kepada wakil jualan. Dulu kita panggil wakil jualan, sekarang kita dah panggil executive partner, kita tukar nama sikit lah. Right? Secara asasnya, asas utama produk KB Gold ialah emas fizikal. Emas fizikal. Apa saja produk emas dan perak yang dijual di KB Gold adalah bersandarkan emas fizikal yang wujud. Yang wujud dan dimiliki terlebih dahulu oleh KB Gold. Right, maksudnya kita jual barang ada lah. Barang ada kita jual, barang tak ada kita tak jual. Mudah je sebenarnya. Dia straightforward lah. Alright. So, produk utama kita ada, di KB Gold kita hanya ada 2 produk utama. Produk nombor 1 ialah belian terus. Belian terus ni kalau bahasa layman dia outright purchase lah. Maksudnya beli ready stock. Beli item ready stock lah. Maksudnya kalau dulu secara konvensionalnya kalau orang pergi kedai emas, dipilih-pilih emas yang ada tu, dia ambil, dia try, dibayar, jadi hak milik dia. Macam tu je lah, sama je. Cuma cuma cara pembelian tu ialah melalui online. Melalui sistem online. Walaupun kita walk in di counter office KB Gold, masih kena beli melalui sistem lah. Maksudnya cuma boleh ambil terus lah masa tu. Alright. Cuma yang bezanya ialah sistem saja. Sistem secara online, belian secara online. Paling mudahnya just pilih je mana-mana item emas yang ada stok, emas fizikal lah, yang ada stok dalam katalog, bayar dan terus ambil. Itu secara asasnya. Setakat ini item yang paling rendah kita ada, item yang paling kecil kita ada ialah 0.25 gram. Kita dalam usaha untuk keluarkan item yang lebih kecil lah, dalam kita tengah try possibility, kemungkinan untuk kita keluarkan item-item yang lebih kecil lah, sebab sekarang harga emas dah mahal kan. Dah 500 lebih, dah 540 dah hari ni. 540 siapa sangka kan. Kadang-kadang kita pun fikir panjang nak beli 1 gram. Dulu ialah berani lah dekat 200-300 kan. Sekarang dah 500 dekat 600 lah. Kena pula kalau item belian terus ada premium lagi sikit, dia akan bertambah sikit lah. Dia boleh mencecah 600 lah. Ada lah kot yang mencecah 600. Tapi yang ada setakat ini ialah serendah 0.25 gram. Harga dia sekitar dalam kira 600 bagi 4, 100.5 roughly. Harga yang dipamerkan termasuk charge premium. Maksudnya kalau kita tengok harga tu, betul macam ni kan, kita boleh sell price tu 290. Ini 0.5. Premium dia dah ada tulis kat sebelah RM40. So harga yang dipaparkan 290 ni dah termasuk premium. Ini screenshot harga lama, jangan claim dengan saya 290 pula. Kena tengok dalam sistem pasal dia updated setiap 15 minit. Harga ya, macam saya kata tadi, harga belian terus diupdate setiap 15 minit lah. So dia almost live lah. Boleh jual semula dan lepas beli, dan lepas simpan lama, boleh jual semula kepada emas fizikal tersebut kepada KB Gold secara buyback. Bila dah beli, boleh datang ke office untuk self collect. Kalau kita nak self collect, kita pilihlah self collect. Kalau kita nak post pun boleh, kita ada post biasa. Dan kita ada juga KB hantar. Saya tak sure sekarang, saya rasa belum ada kot. Dalam sistem tak ada lagi kan post insurance kan? Ada boleh komen tak yang pernah jumpa post insurance dalam sistem? Ada tak? Saya lupa nak update ni. Sebab kita trial dah hampir 2 bulan lah kita trial pasal post insurance tu. Cumanya saya update sikit lah. Kita ada post insurance sebenarnya. Cumanya insurans yang ditawarkan oleh courier tu sangat limited lah. Dia limit kepada RM5,000 sahaja. RM5,000 sekarang tak sampai 10 gram kan. So agak susah lah sikit kita nak finalize, nak betul-betul finalize, nak insert tu. Sebabnya apa jadi kalau orang beli 20 gram contohnya. Apa jadi kalau orang beli 50 gram? Kalau satu parcel dia hanya cover RM5,000, selebihnya adakah customer kena cover semula? So itu yang kita tak finalize lagi. Alright.
Even kalau kita beli di kaunter sekalipun, kita boleh walk in di office, di HQ ataupun di cawangan kita di Lunas untuk beli dan terus collect. Kecuali item baru lah, maksudnya kalau contohnya ada satu item baru, hari ni baru launch, so hari ni juga pergi HQ, memang kita tak boleh lah. Sebab biasa item baru ni kita akan slot ikut order lah. Okay. Selain item baru boleh. Right. So mudah ya. Pilih je mana-mana produk yang ada stok. Kalau tak ada stok, dia tulis macam ni lah, out of stock. Ataupun kalau dia limited edition, out of stock tu maksudnya dah habis lah. Kita tak restock. Okay. Boleh pilih yang ada stok, maksudnya boleh buy ni, kalau boleh tekan buy, boleh lah. Beli, bayar dan ikut kita lah nak self collect ke atau nak post. Right? Okay, BT ni sesuai untuk yang mengutamakan produk fizikal. Okay, yang suka simpan sendiri, saya memang galakkan orang beli fizikal sebab dia boleh dapat terus barang tu. Dia boleh dapat, maksudnya dari segi pemilikan tu straightforward lah. Dia straightforward. Maksudnya dia boleh dapat terus barang tu, dia boleh terus ambil, dia boleh terus jadi hak milik dia secara fizikal. Okay. Yang berbajet besar, kerana lebih berat gram emas, lebih murah kadar per gram dia. Okay. Kalau contohnya hari ni, kalau 1 gram hari ni sekarang 536 lebih kurang, campur RM10 premium 546. Okay, tapi kalau beli sekilo contohnya, dia roughly dalam 50,000 lebih macam tu lah. Dia tak sampai lah 53, 54, 53, 52 tu tak lah, 50 something lah. Okay, 50 berapa lah, dalam 500,000 lah. So lagi berat, lagi besar gram item tersebut, lagi ringan lah, lagi murah lah dia punya kadar per gram dia. Okay. Jelas lah. Seterusnya. Okay, produk utama kita yang kedua ialah akaun emas yang kita namakan uncang emas atau short form dia UE, uncang emas. Okay. Uncang emas ni basically dia akaun lah, akaun yang boleh beli gram sedikit-sedikit serendah RM50. RM50 hari ini tak sampai pun 0.1. Betul, dia tak sampai, jadi 0.09 something lah. Dia tak sampai 0.1. Tapi atas faktor target market kita ialah orang-orang biasa macam kita lah, orang-orang mas apa ni, rakyat-rakyat marahan kan, yang ada bajet kecil tapi boleh simpan emas. Boleh mula simpan emas serendah RM50 dengan satu belian. Okay. Tiada charge premium sebab kita beli gram, bukan kita spesifik kepada item-item tertentu lagi. Tiada upah simpan, kami simpan free walaupun kami ada kos yang perlu kami tanggung iaitu insurans. Okay. Boleh jual semula gram tersebut secara buyback dalam sistem, tak perlu difisikalkan. Okay. Nak buyback boleh terus jual dalam sistem je. Dan boleh juga difisikalkan. Maksudnya anytime kalau dah cukup gram yang kita simpan tu, kita target nak 10 gram contohnya kan. Kita belilah RM50 berapa kali sampai cukup lah 10 gram dalam kita punya account, boleh withdraw. Tambahlah sikit RM15 sebagai premium untuk item 10 gram. Okay, withdraw, boleh ambil bawa balik, simpanlah sendiri. Saya sangat galakkan orang yang menyimpan dalam uncang emas supaya fizikalkan emas dia. Supaya korang boleh, orang kata kalau ada emas fizikal di tangan ni, kuasa di tangan kita lah. Kita boleh buat apa saja dengan emas tu. Maksudnya tak timbul lagi emas kita ada kat orang. Faham tak timbul lagi emas kita ada dalam simpanan orang. Bila dah cukup target kita, dah cukup gram, kita fizikalkan, kita simpan sendiri. Bila saya kata kuasa di tangan kita tu, maksudnya kita boleh buat apa saja dengan emas kita. Kita tak boleh pegang-pegang, hari-hari tengok pun tak apa, kejap-kejap tengok kan. Kalau ada kesetukan wang, boleh. Kalau boleh jual, kita jual, terus fizikal. Kalau boleh pajak, kita pajak dulu, kita ranukan dulu, dapat duit sampai masa kita terbawa balik. Itulah saya kata kuasa di tangan kita. Apa saja boleh dibuat dengan emas tu. Okay? So, secara konsepnya, uncang emas bermula dengan seketul kilobar. Dalam ni kita tunjuk kilobar tu dimiliki oleh KB Gold terlebih dahulu. Seketul kilobar ni sekilo lah, sekilogram, 1000 gram dalam tu. Okay.
pakat-pakat lah share beli dalam tu sikit seorang. Okay, ada orang beli 0.5, ada orang beli 0.25, ada orang beli 1 gram, 2 gram, 10 gram dan sebagainya. So kalau seorang beli 1 gram, ada 1,000 nama dah dalam kilobar tu. Ada 1,000 pemilik dalam kilobar tu. Kilobar tu dimiliki oleh 1,000 orang. Okay. Okay, maksudnya secara konsep, secara syariahnya ialah pertukaran duit kepada gram dan seterusnya mewakilkan pelanggan mewakilkan kepada KAB Gold untuk simpan emas tersebut sehinggalah emas tersebut ditebus fizikalnya atau dijual semula kepada KAB Gold. Okay, orang kata dalam syariah dia kata serahan tu dibuat secara konstruktif ataupun hukmi. Maksudnya kita boleh buktikan yang emas tu ada satu. Nombor dua, emas tu dipindah milik secara hukmi, secara konstruktif dalam akaun. Maksudnya kita dah pilih berapa gram, kita dah beli, katalah kita nak 1 gram, kita bayar harga 1 gram tersebut. Okay, gram tu akan reflect pada akaun kita. Maksudnya kalau kita login dalam sistem dan dashboard kat atas kan ada nama kita, ada nombor telefon ke apa ke. Dan tu ada baki gram kita kan. So kat situlah secara konstruktifnya emas tu dah jadi hak milik kita. Dah jadi hak milik pelanggan. Maksudnya anytime kalau dia nak jual balik pun boleh. Kalau dia nak nak withdraw fizikal pun boleh. Okay, cuma setakat ni untuk withdraw fizikal kita bagi sedikit masa, kita minta sedikit masa lah daripada pelanggan untuk memberi dalam masa 15 hari supaya kita boleh ready lah item-item kecil-kecil yang kita boleh standby, item kecil-kecil yang mungkin di-withdraw oleh customer. Okay. Alright, so kat situ jelas boleh Ada soalan tak setakat tu? Setakat BT dan UE. Okay, UE ni sesuai untuk siapa? Sesuai untuk yang bajet kecil. Okay, sesuai untuk orang yang berbajet kecil. Maksudnya dia ada modal dalam RM100, RM50, RM200, nak simpan emas sikit-sikit. Okay. Sesuai untuk yang nak simpan sikit-sikit dengan bajet kecil tadi lah. Okay. Yang nak emas fizikal yang kecil-kecil. Betul lah, dia boleh simpan sikit-sikit. Lepas tu yang takut nak simpan sendiri. Biasanya ini common lah. Bila penyimpan-penyimpan baru, dia commonnya dia takut nak simpan. Takut nak simpan sendiri walaupun 0.5 gram, walaupun 1 gram, walaupun 5 gram. Dia takut nak simpan. Takut orang curi ke, takut hilang ke, takut salah letak ke. Itu pada saya normal lah. Ketakutan yang normal. Dan normal juga kalau salah letak, salah simpan. Lepas tu lupa. Kalau dalam rumah tak apa. Biar dia lupa lah. Okay, so UE sesuai untuk orang macam ni lah. Berbanding dengan BT tadi kalau dia kisah pasal fizikal, dia boleh beli BT. Maksudnya dia beli BT 0.25 gram, 0.5 gram, 1 gram dan seterusnya, dia boleh simpan sendiri. Ada orang, dia tak nak simpan sendiri. So dia belilah UE. Boleh? Hafizi Wan Muhammad, jika ambil uncak emas dan dah fizikalkan, kita masih lagi, keahlian tu tak berubah, tak mengubah apa-apa walaupun dalam akaun kita kosong. Dia tak akan mengubah apa-apa lah. Termasuklah kalau kita dah jadi EP. Termasuk kalau kita dah jadi EP lah. Dia tak akan mengubah apa-apa lah walaupun akaun kita kosong. Dan UE ni kita boleh kosongkan. Kita boleh kosongkan UE ni. Maksudnya kalau korang beli 10 gram nak fizikal kan boleh. Tinggal kosong pun tak apa. Tak ada masalah. Kalau dah sampai 5 gram dan UE boleh withdraw ke 1 dinar, boleh. 1 dinar 4.25 gram. Kita ada 5 gram dalam akaun kan. Kita tolak, kita withdraw lah 4.25 gram, ambil lah fizikal 1 dinar tu. So ada baki lagi 0.75 dalam akaun. Tak ada komitmen. Ini atas kita lah. Kita nak simpan. Ini dia berbalik kepada tabiat menyimpan lah. Sama lah macam tabiat menyimpan duit. Kalau kita rajin simpan, rajin lah. Kita akan rajin lah. Kita akan jadi, kita sendiri yang set komitmen tu. Kalau kita malas, buat apa pun malas. Betul tak? Samalah, simpan duit pun sama, simpan emas pun sama. Saya punya petua senang je. Saya tak boleh simpan cek. Saya tak boleh simpan duit. Saya tak pandai simpan duit. So, saya simpan emas. Senang.
saya simpan tempat yang saya susah keluarkan. Susah dan leceh. Contohnya macam tabung haji kan, nak keluar kena pergi cawangan kan. Lepas tu, tapi kita positif kan lah niat kita, niat simpan tabung haji tu untuk pergi haji kan. So sama juga macam ASB, nak keluarkan nak kena pergi bank. So leceh. So saya suka simpan gitulah. Simpanan tunai saya memang tak ada. Selain daripada ASB tabung haji. The rest semua dalam emas. Okay. Seterusnya. Okay. Selepas dalam 3-4 tahun KB Go ni wujud, saya kenal pasti yang trend orang menyimpan trend orang menyimpan emas melalui Uncak Emas. Dia ada orang yang beli sikit-sikit lepas tu dia withdraw. Ada orang dia beli gram, dia beli simpan-simpan, dia jual terus dalam sistem. Dia tak fizikal pun. So kita orang kena pasti benda ni 60% lah, saya boleh kata 60% pelanggan KB Go yang menyimpan dalam Uncak Emas, dia tak fizikal pun. Dia tidak fizikalkan emas tu. So maksudnya dia beli, disimpan, sampai masa dia jual, dia tak fizikal pun. So dari situlah kita dapat idea untuk memperkenalkan Uncak Emas Plus. Fokus Uncak Emas Plus ni ialah untuk orang yang dia ada bajet kecil, okay, tapi syarat dia tak kecil sangat lah. Dia masih nak simpan sikit-sikit, dia tak kisah pasal emas fizikal. Ini yang penting, yang dia tak kisah pasal emas fizikal. Dia hanya nak simpan emas sampai masa dia jual. Okay? Dia nak simpan saja dan jual semula dalam sistem saja. So orang-orang macam ni, dia sedikit sebanyak dia menjimatkan kos di pihak KB Gold. So disebabkan dia membantu kita menjimatkan kos tu, that's why kita perkenalkan UE Plus. UE Plus ni dia punya spesifikasi dia harga dia lebih murah lah. Kalau hari ni kalau boleh tengok dalam page kbgo.my tu, harga dia beza dalam RM10. RM10 per gram berbanding Uncak Emas biasa. Uncak Emas biasa ni hari ni 536 kan sekarang. Kalau Uncak Emas Plus ni 526. Okay, dia murah RM10. Tapi dia ada syarat dia lah. Syarat dia, belian minimum dia ialah 1 gram. Maksudnya dia beli 1 gram. Dia beli 1 gram sebagai minimum purchase. Kalau Uncak Emas biasa sekarang RM50 kan. Tapi untuk Uncak Emas Plus kita perkenalkan harga yang lebih murah, tapi belian minimum dia ialah 1 gram. Okay, dan bila orang beli 1 gram ni, dia tak adalah charge payment gateway yang RM1 tu. Kalau beli RM50 kita ada charge payment gateway yang charge. So kalau yang beli 0.25 dan ke atas, kita tak charge yang payment gateway tu, kita absorb, kita belanja lah sebab korang beli besar kan. Besar lah pada kita orang biasa-biasa ni, besar lah 1 gram RM500. Okay, so dia punya spesifikasi dia berapa panggil ciri-ciri dia. Suka hati. Sama juga beli gram dalam akaun, belian minimal dia 1 gram. Harga per gram lebih murah macam saya cerita tadi, RM10 sekarang RM10. Beza dia RM10 berbanding UE biasa. Masih sama, tiada charge premium, masih sama, tiada upah simpan. Boleh jual semula gram tersebut secara buyback, sama juga macam UE. Tapi untuk UE biasa kalau kita nak withdraw, kita boleh pilih item serendah 0.5 gram, item fizikal. Tetapi untuk Uncak Emas Plus, kita boleh fizikalkan mulai 100 gram simpanan. Faham Maksudnya kita kumpul, cukup 100 gram baru kita boleh withdraw. Cukup atau lebih lah. Baru kita boleh withdraw. Faham Cukup 100 gram baru kita boleh withdraw. Dan item yang boleh kita withdraw ialah item 10 gram dan ke atas. Item paling kecil yang boleh withdraw 10 gram ke atas. Maksudnya kalau kita ada 100 gram, kita boleh withdraw 10 keping 10 gram lah. Faham Tambah premium. Nak tanya KB Go jimat kos dari segi apa? Dari segi kos pembuatan. Maksudnya bila kita, kalau UE
Okay, kalau UE biasa, habis je 1 kilo tu, kita akan hantar ke kilang untuk dijadikan item kecil-kecil. Faham Dan nak jadi item kecil-kecil tu, dia ada cost. Okay, dan kos tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelanggan. Ada sebahagiannya kita tanggung. Sebahagian kos kos pembuatan emas kecil-kecil tu kita tanggung. Okey, bila ada UE Plus, item yang kita prepare ialah 10 gram paling kecil. Bukan 0.25, bukan 0.5, bukan 1 gram, bukan 5 gram, bukan 1 dinar. Paling kecil ialah ialah 10 gram. So dari segi kos kita dah jimat, kita ada portion yang kita jimat. So penjimatan tu kita kembalikanlah kepada customer supaya customer boleh beli lebih murah. Kos tu dari segi kos pembuatan, kos nak jadi item tu kecil-kecil. Lepas tu kebanyakan orang, kita punya target ialah untuk orang yang tak suka fizikal. Maksudnya dia simpan, dia nak berjual beli dalam sistem je. Saya rasa sebab dapatan kita ramai yang orang macam ni. Dia beli, dia kumpul, dia jual dalam sistem terus. Dia tak ada dah nak keluar fizikal. Dia berjual beli dalam sistem saja. Okay, faham Syawkina Husnina. Harap jelas lah. Terima kasih. Alright. UE Plus sesuai untuk ada cerita dia. Okay, beza dia. Okay, bila kita letak macam ni kita boleh nampak lah lebih kurang perbezaan dia. Okay, apa beza dia beli UE, beli UE Plus dan BT. Okay, dari segi UE kita beli gram, UE Plus kita beli gram, tapi BT kita beli emas fizikal terus, bukan gram lagi. Okay, harga beli kompetitif, nak kata murah tak murah dah sekarang, harga mahal. Okay, cuma UE Plus dia lebih murah lah daripada UE. Okay, dan BT dia kompetitif juga, cuma dia lebih kerap dikemaskini harganya, 15 minit setiap 15 minit. Kemaskini harga tengok kemaskini harga. UE dan UE Plus pukul 12 tengah malam, kecuali kalau ada kenaikan yang mendadak di siang hari ataupun penurunan yang mendadak di siang hari. Bila-bila lah dalam masa antara 12 malam ni dengan 12 malam esok tu, harga berubah-ubah kan. So kalau ada yang sharp naik ataupun sharp turun, kita akan update lah. Macam tadi petang tadi, harga hari ni sepatutnya dah 542 per gram kan. Tapi petang tadi dia turun banyak jugalah, dalam RM5, RM6 tu. So sekarang harga dia dah 536 per gram. So bila turun ni kita tak announce lah, kita tukar je. Kalau naik biasa saya akan beritahu dulu. Maksudnya kalau harga tu naik, harga emas dunia naik, kita monitor dalam sejam 2 jam, sama-sama kita beritahu lah. Kita beritahu yang sekarang harga emas tengah naik, mungkin kita akan semakin harga. So sementara tu bolehlah beli sementara harga murah tu. Okay, so, kita bagi masa dalam sejam 2 jam sebelum kita update, kita beritahu. Biasanya dalam saya punya Facebook lah. Carilah Facebook saya, tolong follow saya. Saya akan update lah. Saya selalu update yang terkini berkenaan KB Gold. Okay. Contohnya macam kalau hari ni, macam sekarang dah pukul 9.40 kan, saya tak tengok harga sekarang. Katakanlah malam ni grafnya tengah cucuk langit kan, tengah naik kan. Okay. Saya biasanya saya akan cakap, okay, beli sekarang lah sebelum 12 tengah malam, supaya kita masih boleh dapat harga murah, harga UE dengan UE Plus yang murah lah berbanding harga selepas kemaskini besok tengah malam nanti. Ataupun kalau ada penurunan beza banyak dari segi turun katalah sekarang 536 per gram, katalah kalau saya tengok graf sekarang kira-kiranya akan naik dalam RM4 ke RM5. Biasanya saya akan tulis je terang. Akan naik, akan turun Contohnya sekarang 536. Tapi tengok graf, kalau kira-kira 530 contohnya. So ada pengurangan dalam RM5 je kan. Biasanya saya akan tulis, jangan beli hari ni, beli besok. Besok murah. Saya suka macam tu lah. Saya terang je. Nak murah beli besok. Okay. Biasanya saya akan tulis dalam saya punya Facebook lah. Alright. Lepas tu kita cerita, okay, beli yang minimum untuk UE RM50, untuk UE Plus 1 gram minimum. Untuk BT ialah 0.25 gram. Ini yang kita ada lah, produk fizikal yang kita ada. Spread
ni lama sebenarnya. Spread dia roughly tak sampai 9 pun sebenarnya. 8 lebih lah. 8 lebih. Lepas tu ini pun dalam 6 lebih. Dan BT ialah lebih kurang 8 lebih. Kemas niaga dah tadi 2 tengah malam. Ataupun ada perubahan harga yang ketara. Manakala BT ialah setiap 15 minit. Premium UE dan UE Plus tak ada premium sebab kita beli gram. Kita tak ada cerita pasal emas fizikal lagi. Manakala BT ikut produk yang kita belilah. Ikut produk fizikal yang kita beli. Dia berbeza-beza premium dia. Ada RM10, ada RM15, ada RM300 tu sekilo lah. Okay, macam saya cerita tadi, serahannya UE dengan UE Plus secara konstruktif kita beli, kita akan update dalam sistem kita sendiri, dashboard kita tu akan update pembelian kita lah, hak milik kita. Manakala serahan BT ialah melalui self collect, post atau kad hantar. Okay, buyback tanpa fizikal, tak perlu fizikal kan, terus boleh buyback dalam sistem bagi UE dan UE Plus. Untuk BT kena serahkan nama fizikal kepada admin lah. Boleh contact admin dulu untuk lock harga, boleh WhatsApp admin untuk lock harga, lepas tu kita hantar lah, sama ada kita hantar by hand atau kita post. Nanti admin akan beritahu cara dia. Harga buyback sama, UE dengan UE Plus sama. Okay, manakala harga BT ialah sama update-nya dengan harga jualan. Minimum buyback 0.001 sama dengan UE Plus. Manakala minimum buyback untuk BT ialah 0.25 gram. Okay, buyback ni kita terima juga produk-produk lain. Macam jadi isu kan sehari dua ni pasal buyback dengan pre-love kan. Buyback kita terima lah walaupun apa saja condition emas tersebut, bengkok ke, patah ke, calar ke, kita terima. Asalkan boleh disahkan tulen, kita terima. Dia masih dipanggil emas, dia tak panggil benda lain. Okay, simpanan UE dan UE Plus kita simpan secara percuma dan diinsurankan. Okay. BT tak ada khidmat simpanan. Maksudnya kalau kita beli BT, kita dah pilih kan self collect atau post atau kad hantar kan. Okay, kalau post dengan kad hantar kita boleh uruskan terus. Kalau self collect ni tolong collect lah. Kita dah beli, kita dah pilih self collect, tolonglah datang collect. Sebab kita tak ada space. Kita tak ada space nak simpan banyak-banyak. Okay, secara SOP-nya kita allow produk fizikal tersebut untuk tidak di-collect up to 2 bulan. Selepas 2 bulan kita ada right untuk tukarkan semula gram tersebut kepada UE. So nanti bila korang nak fizikalkan balik, korang kena bayar lagi sekali lah premium tu. Sebab kita tak ada space nak simpan untuk barang-barang orang. And then tak cover dengan insurans. Okay, once dia dah korang dah beli BT tu memang dah jadi milik korang lah. Kita dah allocate siap-siap dah. Okay, nombor item ni, edisi ni, nombor siri sekian-sekian, ini korang punya. Ini si A punya. Item ni nombor siri sekian-sekian, ini si B punya. Dia tak ada konsep siapa datang dulu dia dapat dulu, tak. Siapa beli dulu dia dapat dulu. Okay, itu pentingnya bila kita jual barang ada, barang yang memang sedia ada. Okay, lebih mudah lah. Maksudnya kalau kita ada 1000 pieces, kita jual 1000 pieces je. Siapa cepat dapat nombor 1, lambat sikit dapat nombor 2, lambat lagi dapat nombor 3, macam tu lah. Dia takkan beli dan siapa datang dulu dapat nombor 1, tak. Dari segi masa pembelian tu dah di-allocate dah siapa punya. Jelas Okay, pengeluaran fizikal selepas 15 hari bagi UE dengan UE Plus. Minimum pengeluaran 0.5 gram, ya betul. Dan untuk UE Plus 100 gram. Tapi tertakluk kepada item 10 gram paling kecil. Naik taraf EP, untuk UE, tapi bukan untuk UE Plus. Okay. Kalau kita GS, kita nak jadi EP, hanya belian melalui UE dan BT sahaja dia ambil kira. UE Plus tak. Okay, jelas Pindahan UE ke UE boleh, termasuklah UE kita kepada third party kawan kita ke, anak-anak kita ke, saudara mara kita ke, boleh UE ke UE. Dan juga UE ke UE Plus. Maksudnya daripada UE, kita nak pindah gram kita masuk UE Plus. Boleh. Tetapi dari UE Plus, dia tak boleh pindah UE. Faham Dari UE Plus, dia tak boleh pindah ke UE. Untuk mengelakkan orang manipulasi lah. Beli UE Plus lebih murah.
And then tapi nak keluarkan item fizikal yang kecil-kecil. So dipindah ke UE plus, ke UE biasa tak boleh. Alright. Untuk BT tak ada masalah. BT kita boleh pindahkan ke UE. So kita ada dalam untuk BT masuk ke UE ni kita ada function exchange. Okay, maksudnya kalau kita ada memang fizikal tapi kita nak minta ke Bigo yang simpankan. So ada bolehlah masukkan BT tersebut ke gram BT tersebut ke UE. Right? Jelas aju lah, 10 lah. Okay, saya ada wang RM10,000. Apakah produk emas yang sesuai untuk saya? Siapa nak jawab? Dia ada RM10,000. Apakah produk emas yang sesuai untuk dia? Boleh tolong saya jawab? Buka mic yang nak cakap boleh. Cakap je tak apa. Saya tak marah orang. Simpan lama UE Plus. Boleh? Saya setuju. Lagi? BT pun saya setuju. RM10,000 boleh dapat apa lah? Dalam RM10,000 boleh dapat dalam 18 gram. 18 gram BT. Boleh? Lagi? UE jadi GM. Ya betul. 18. Betul. Ya, UE jadi GM. Yalah kita tak ada banyak choice pun. Kita ada 3 je. Kita ada UE, kita ada BT dan kita ada UE plus. Mana-mana saja yang difikirkan value for money, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau ada RM10,000, kalau saya masih GS, baik saya jadi EP dulu. Saya beli RM10,000 tu dapatlah 18 gram lebih kurang, boleh jadi GM. Maksudnya next purchase kita akan dapat commission 1.7. Mana-mana okey je betul. 1.7. Okay. Ataupun kalau kita dah jadi EP, RM10,000 saya prefer UE Plus sebab dia murah. Tapi kalau kita nak fizikal, belilah BT. Pun murah juga. Kadang-kadang harga BT ni lagi murah daripada UE. Faham maksud saya? Kadang-kadang harga harga BT lagi murah daripada UE. Tahu sebab apa? Dalam kondisi mana harga BT lebih murah daripada UE? Ada siapa nak tolong jawab? Kenapa harga BT lebih murah daripada UE? Ada dalam keadaan tertentu harga BT lebih murah daripada UE. Sebab inilah kemaskinan harga waktu dia. Faham tak? Kemaskinan harga UE dan UE Plus 12 tengah malam. Dia sekali sehari je. Sekali sehari saja. Maksudnya 12 tengah malam ni dan dia update lagi sekali 12 tengah malam esok. Faham Manakala kalau BT setiap RM15 minit bergantung kepada pergerakan harga emas. Kalau pergerakan dia naik, dia mahal lah. Kalau pergerakan dia turun, dia akan lebih murah daripada UE. Boleh? Faham Tak apa, nanti faham. Alright, kita masuk kepada premium. Saya kata tadi, setiap produk dia ada premium. Okay. Untuk BT dia ada premium mengikut denominasi. Maksudnya masa kita dalam katalog tadi dia ada tunjuk siap-siap dah. Harga yang dipaparkan contohnya 290 ni dah termasuk RM40 premium. Dah total tadi. Okay. Kalau untuk UE dan UE Plus, masa beli kita tak bayar premium lagi. Kita hanya bayar premium masa kita nak withdraw emas fizikal. Dan bergantunglah kepada apa item yang kita fizikalkan. Masa tu baru bayar premium. Okay. Premium emas secara dasarnya ialah charge yang dikenakan terhadap sesuatu denominasi emas fizikal. Okay. Setiap item yang kecil-kecil tu ada kos dia. Okay. Kos tu dipengaruhi oleh majoritinya disebabkan oleh kos pembuatan. Okay. Saya letak beberapa yang contohnya kos pembuatan, nilai tambah, limited edition, permintaan dan royalty. Tapi setakat ini yang KAB Gold adapt dalam pengiraan premium tu, kita hanya ambil kira dari segi kos pembuatan dan royalty sahaja.
kos pembuatan dan royalty sahaja. So kita tak charge berlebih-lebih lah. Sebabnya benda ni premium ni dia subjektif. Ada orang charge RM10, ada orang dia charge sampai RM100, ada juga. So kita mengambil pendekatan sekadarnya dan sewajarnya. Okay. Yang paling utama kita cover dia punya kos pembuatan dan kita cover dia punya royalty kalau benda tu melibatkan kolaborasi dengan third party. So third party ni biasa kita akan bayar royalty lah. Okay. Boleh faham Maksudnya setiap item yang kita beli ada dua perkara, satu harga emas tu sendiri dan nombor dua ialah royalty. Nombor dua ialah premium yang kita perlu bayar. Dua je yang utama kita perlu bayar. Okay. Itu je premium. Okay. So saya percaya yang hadir malam ni semua dah jadi pelanggan berdaftar kan. By default semua pelanggan berdaftar ialah boleh dia ada referral link dia. Okay. Tak apa, saya cerita yang ni dulu. Untuk jadi pelanggan KB Gold ada dua cara. Satu, buka je website KB Gold, kbgold.my. Boleh daftar. Kalau kita belum daftar, boleh ajak orang daftar. Nombor dua, kita boleh share kita punya referral link, pautan penaja yang disediakan oleh executive partner KB Gold ataupun yang disediakan dalam kita punya dashboard account kita sendiri. Ada orang kan, kalau korang baru daftar kan ada korang punya introducer share link kan, referral link kan untuk korang daftar. Sebenarnya link tu kalau selain daripada yang di-share oleh korang punya introducer tu, boleh juga daftar di website KB Gold lah. Cuma kalau sebagai tanda penghormatan, menghormati orang yang perkenalkan kita kepada KB Gold, gunalah link tersebut untuk daftar. Jangan risau, dia tak ada charge pun. Dia tak ada pun sebab korang guna link, dia ada yuran ke pun tak ada, sama je. Cuma kita menghargai lah orang yang KB Gold menghargai orang yang memperkenalkan KB Gold kepada orang-orang, kepada pelanggan-pelanggan baru dia. So kita pun sama-sama menghargai lah. InsyaAllah kita akan dapat memanfaat dari situ. Okay. By default, once kita dah jadi pelanggan berdaftar, semua akan ada referral link tu. Walaupun kita hanya bertitle Go Saver, kita boleh share link tu untuk orang lain daftar bawah kita. Okay, daftar dia mudah je. Sama ada kita pergi website, klik daftar ataupun buka pautan referral link yang di-share oleh introducer tu. Isi semua maklumat yang diperlukan, yang ada bintang-bintang tu semua isi. Isi nama betul lah. Isi nama betul, isi betul. Sebab dia gini, benda-benda gini pasal kita bermain dengan benda high value kan, so saya tak naklah nama-nama yang fake, nama-nama yang ialah tak valid lah. Sebab kita tak sampai tahap nak buat KYC. KYC ni macam kena attach IC lah untuk daftar kan, leceh kan. So kita tak nak lagi lah. So sementara kita tak buat benda tu, isilah yang betul dengan jujur je lah. Lepas tu register, lepas register, agree and register, check email masing-masing. Email pun kena email yang betul lah. Email yang betul. Buat slow-slow isi betul-betul, perlahan-lahan supaya kita tak silap. Okay, once dah kita agree dan register, dalam beberapa saat kita akan dapat email daripada KB Gold. So bukalah email tersebut. Email tu akan dihantar kepada email address yang korang bagilah. Kalau betul ejaannya sampai. Kalau tak betul memang tak sampai. Okay. So bukalah email tersebut, klik link yang diberikan untuk kita verify pendaftaran kita. Sebab setiap urusan jual beli, withdrawal, semua kita akan dia akan ada akan ada notification ke email masing-masing. Okay. Once dah verify, kita akan dapatlah kita punya KB code tu. Kita boleh login lah dalam sistem KB Gold. Macam tadi kita daftar kan. So kita buka KB Gold, kita login atas sekali ni. Okay. So macam inilah rupa lebih kurang kita punya dashboard. Ada kita punya KB code, ada kita punya title kita, ada berapa balance semasa dalam uncian emas ataupun combine UE dengan UE plus total dekat sini. Dan kalau kita nak buyback hari ni, berapa kita dapat. Dia akan tunjuk terus berapa amount buyback kita yang ada sekarang.
Patutnya layan tu nama telefon, email. Yang ni lah, copy referral link ni semua orang ada. Semua orang ada walaupun dia JS. So dia boleh share benda ni untuk daftar bawah dia. Cuma pembelian tu tak dapat insentif lah. Maksudnya pembelian yang orang yang kita daftarkan tak dapat insentif. Right? Sekejap saya baca komen Suka bila ada promosi free premium. Adalah item tertentu ada free premium. Ada masa-masanya insya-Allah. Terima kasih Cik Wafi. Tambahan paparan average price. Ya, kami cuba. Maksudnya averaging kan, berapa average daripada korang mula-mula beli tu kan. Kami cuba untuk kemaskinian tu. InsyaAllah. Supaya dia lebih menarik lah. Maksudnya kalau orang tengok dia dah tahu dia untung lah. Ataupun dia tahu dia masih rugi. Segitulah. Okay, once dah settle tu, anda dah jadi pelanggan KB Gold berdaftar. Okay, tapi jangan stop kat situ lah. Sebab dia tak ada apa-apa kalau kita sekadar jadi pelanggan. Kena start simpan emas dengan KB Gold. Barulah kita dapat emas tu. Okay. Alright, sebelum tu. Sebelum tu, once dah register, kena update benda ni. Nombor 1, kena update kita punya nomini. Kita punya pewaris atau pemegang amanah. Maksudnya anything happen kepada diri kita, kita ada second man yang kita boleh contact. Okay. Bukan contact lah, maksudnya kalau kita letakkan dia punya nama, okay, contohnya kalau saya lelaki, saya letak nama wife saya lah. Okay, supaya apa-apa jadi pada saya, wife saya boleh update. Boleh update kepada KB Gold. Contohnya kalau saya meninggal, okay, wife saya pergi kepada KB Gold, dia tahu suami saya dah meninggal. Okay, so account tu, kami akan bagi option lah kat dia, sama ada dia nak pindah ke account dia ataupun dia boleh withdraw fizikalnya ataupun dia boleh buy back lah. Urusan selanjutnya kita serahkan 100% kepada pewaris lah, apa dia nak buat dengan benda tu. Dia sebagai pemegang amanah okay. Dia bukan hibah, dia sekadar pemegang amanah. Maksudnya dia uruskan lah. Dia uruskan sendiri, KB Gold tak nak simpan harta orang. KB Gold hanya nak lepaskan, orang kata nak melepaskan pegangan tu kepada orang yang sepatutnya lah. So dia uruskan sendirilah macam mana nak buat dengan harta orang, harta si mati tu. Okay. Update at least ada dua nama. Lepas update, bagi tahu orang tu. Jangan senyap-senyap. Contohnya kalau kita nak letak nama wife kita, beritahu lah kita. Kita ada akaun KB Gold, ada grant dalam tu. So anything happen, pergi report kat KB Gold. Jangan letak nama kawan. Jangan letak nama kawan-kawan. Sebab dia letak yang terbaiknya saudara mara terdekat lah. Saudara immediate family. Mak ayah ke, adik-beradik ke, suami isteri ke. Okay. Lepas tu yang kedua, kemaskini account bank. Okay, kemaskini account bank. Yang ni tujuan dia ialah untuk memudahkan kita punya buyback nanti. Dan yang kedua kita akan yang kedua ialah untuk memudahkan kita punya urusan pembayaran insentif once kita dah jadi EP. Okay, update nombor akaun, update payment method lah, sama ada kita nak dibayar secara tunai ataupun secara gram UE. Ini untuk wakil jualan lah. Dan juga, okay, ambil screenshot, ambil gambar, bank statement yang ada nama kita, ada nombor akaun situ. Untuk kita approve yang akaun tu kita punya. Sebab KB Gold tak akan bayar kepada third party. KB Gold tidak akan bayar kepada third party. Apa-apa je lah. Dari segi duit buyback ke, insentif ke, kita tak akan bayar kepada third party. Kita hanya akan bayar kepada tuan punya account saja. That's why kena verify, kena ada screenshot bank statement yang ada nama, ada account kita. So update dua ni penting. Kalau kita dah simpan-simpan dalam uncang emas, tiba-tiba kita nak buyback, tak boleh ini selalu jadi. Sebab dia tak update nombor account. Kita nak bayar ke mana? Betul tak? Kalau tak boleh, cepat-cepat beritahu admin. Kalau tak boleh dan kita dah update sebenarnya, tapi dia masih tak boleh, cepat-cepat beritahu admin. Supaya admin boleh check. Right? Okay. Saya teruskan Ada soalan boleh tanya tau. Jangan takut-takut. Ada sikit lagi. Sikit lagi dalam 9 page. Ini cara nak beli item belian terus. Mudah je, buka katalog, belian terus, buka katalog.
cari yang item-item yang kita nak beli, make sure dia boleh buy, dia boleh tekan buy. Kalau dia out of stock, tak ada lah, tak boleh beli. Kita tak jual barang tak ada. Okay. Kalau boleh tekan buy, tekan buy, dia akan masuk dalam cart. Okay. Dia akan masuk cart macam ni. Okay. Kalau nak pilih lagi, boleh teruskan pilih ataupun dah final, okay, proceed to check out. Kemudian kita boleh edit dia punya quantity kat sini. Nombor 3 ni. Kita boleh edit dia punya quantity. Kita nak berapa? 1 ke 2 ke 3 ke kat sini boleh. So dia akan total up lah. Dia punya jumlah dia. Okay, nombor 4. Jangan lupa check dekat shipping. Klik je shipping tu. Dia akan minta kita update alamat. Biasanya kalau kita dah update, dia akan auto ada lah. Okay. Cuma kita check lah. Sebabnya, okay, bila kita klik pada shipping ni, dia akan keluar shipping method. Alamat kita akan menentukan kita nak shipping ke mana. Contohnya, kalau alamat kita Sabah Sarawak so dia ada standard shipping Sabah Sarawak je lah. East Malaysia, lain kos dia. West Malaysia, lain kos dia. Faham Alamat kita akan menentukan kaedah shipping. Lepas tu dalam shipping method tu kita boleh pilih self collect ke, kita nak post ke, kita nak dihantar ke, ada dalam tu. Okey, dah pilih tu, kita akan balik semula kepada page ni untuk kita proceed dengan cara pembayaran. Okey, paling common pilihlah online banking. Itu paling mudah dan free. Free lah, ya. Lepas tu dia akan tulis lah total berapa, proceed to payment, dan dia akan bawa kita kepada payment gateway punya page. Selesaikan itu, dia akan processing lah, bagi masa sedikit untuk kita proses, kita sorting item tersebut, and then kita kalau pilih self collect, tunggu until status tu bertukar menjadi ready for collection, bolehlah collect. So nanti kita update dalam sistem. Uncamas lagi mudah. Uncamas, kita buka je Uncamas. Pada yang nombor 1 ni ada drop down kan. Kat situ dah ada Uncamas, dia ada Uncamas Plus. So pilihlah kita nak beli yang mana. Nak beli Uncamas ke nak beli Uncamas Plus. Okay, pilih salah satu, dia akan keluarlah paparan harga dia, harga terkini dia, balance dia berapa. Okay, klik je purchase kalau nak beli. Klik purchase kalau nak beli, dia akan pergi kepada page macam ni. Letak je sama ada kita letak gram terus ataupun kita letak nilai RM yang kita nak. Kalau kita letak 1 gram, dia akan keluarlah ikut harga semasa, ikut harga itu hari ni. Kalau kita letak, kalau katalah kita ada bajet 1000 sahaja, so kita letaklah 1000, dia akan dapatlah 1 point something, 1.8 something tu lah. Okay, so proceed purchase. Dia akan keluarlah macam prompt yang mengesahkan kita nak beli, adakah kita pasti untuk beli. So kita akan check lagi sekali berapa gram, berapa ringgit. Lepas tu kita pilih payment, kita boleh pilih payment method. Dah pilih, biasanya yang paling mudah ialah online banking lah. Ini paling mudah. Kalau kita nak bayar kredit kad pun boleh, tapi dia ada charge. Kalau kita di luar negara, contohnya macam Indonesia dan Singapura, dia ada kemudahan tu juga, tapi ada charge lah sikit. Bukan kami charge, payment gateway yang charge. Okay, seboleh-bolehnya kita tak nak charge. Okay, tapi benda tu ada cost dia. Servis tu kita sediakan, tapi ada cost dia. Contohnya macam orang nak pakai kredit kad kan, boleh. Tapi kena bayarlah charge dia. Bukan kami yang charge, tapi payment gateway yang charge. Okay. Alright, dah pilih. Proceed to payment. Proceed to purchase. Proceed to purchase. Dan lepas purchase tu, dia akan keluar lah. Tunggu sekejap dalam beberapa saat. Dia masih pending lah. Biasanya lepas buat payment, dia akan pending sekejap. Try refresh lah. Kalau kita nak cepat, kita refresh. Beberapa kali, nanti dia akan dia panggil apa? Successful lah. Ataupun successful lah. Successful, completed gitulah. Tak ingat. Maksudnya lepas tu boleh tengok semula dashboard kita. Dah masuk ke tak? Dia akan berubah kat sini lah. Itulah secara serahan secara hukmi, secara konstruktif. Alright. Okay. Now kita dah ada servis baru. Kita dah ada direct debit. Okay. Kita dah bulan ni dah bulan ketiga dah. Bulan kedua dah dipotong. Kalau kita start dari awal dulu, bulan pertama kita daftar dulu, kita daftar untuk buat direct debit. So dia akan allow masa, dia akan mula, contohnya hari ni 17 bulan 9 kan. Dia akan start potong pada awal bulan 10.
Kalau tidak berjaya, dia akan cuba lagi sekali pada hujung bulan 10. Setiap attempt tu ada cost dia. Maksudnya kalau berjaya tak berjaya, dia akan charge juga. Okay. So itu nanti baca dalam TNC Direct Debit lah. Alright, ada TNC dia dalam Facebook KB Gold. Boleh baca. Ada pin kan kat situ. Boleh baca. Okay. Boleh pilih lah sama ada kita nak buat Unca Mas atau Unca Plus. Dia boleh pilih berapa lama, berapa jumlahnya dan berapa lama kita nak buat. Berapa lama kita. Lepas tu register dia akan charge RM1 lah. Ini payment gateway yang charge. Okay. Dan akan mula tolak bulan seterusnya. Okay, so ready lah by the time contohnya kalau awal bulan tu dia bagi tempoh masa dalam 3 sehingga 5 hari bulan. Okay, untuk dia tolak. Saya tak sure lah, first month dulu dia lewat sikit. First month dulu dia tolak 6 hari bulan. Second month saya tak ingat lah, dia tolak tapi tak ingat exact date dia. Maksudnya saya boleh lupakan lah, maksudnya dia akan tolak setiap bulan. Just ready at least RM100 ni kena ada dalam akaun kita, dia akan tolak lah. Okay, kena sentiasa ready lah. Boleh ya? Buyback sama. Kita buka je kita punya dashboard, kita buka dekat Unca Mas, kita pilih Unca Mas Plus ataupun Unca Mas ataupun Unca Mas Plus. Kita tekan je buyback. Kita klik buyback, dia akan keluar paparan macam ni. Dia akan tanya kita lah nak buyback berapa gram ataupun nak buyback berapa RM. Kita nak berapa ringgit. Dia akan tolak lah, dia akan kira lah berapa gram. Kalau kita nak 500, berapa gram yang akan ditolak daripada akaun kita. Okay, continue buyback. Dan sahkan. Tunggulah buyback ni, dia akan ambil masa dalam, kalau ikut SOP-nya 48 jam. Tapi kebiasaannya saya minta admin dan akaun selesaikan seboleh-bolehnya dalam masa 24 jam. Dalam masa 24 jam. Maksudnya kalau kita buat pagi hari ni, pagi besok insyaAllah ada lah. Kalau kita buat petang hari ni, petang esok insyaAllah ada. Kecuali hari Minggu. Weekend tunggu hari bekerja seterusnya lah, dia lambat sikit. Tapi seboleh-bolehnya saya pesan dekat admin dengan akaun, kalau ada masa terluang, buatlah. Selesaikan. Kadang-kadang orang nak buyback ni, orang rushing nak pakai duit. So kita tolonglah. Kita selesaikan secepat mungkin. Alright. Okay, buyback kena proses dalam masa 28 hingga 40 jam setiap hari bekerja. Withdraw. Pun sama, kita buka dashboard, kita pilih withdrawal. Kita boleh withdrawal daripada Unca Mas ataupun Unca Mas Plus. Okay. Balance tu dia akan tunjuklah balance kita ada berapa dan balance yang kita layak withdraw. Okay, contohnya UE Plus, kalau kita baru, UE biasa kalau kita baru beli tadi, kita tak boleh withdraw lagi yang kita beli terkini tu. Kena tunggu 15 hari. So kita boleh tengok kat sini lah, eligible to withdraw ni berapa gram. Okay. Dia akan refer yang ni, eligible to withdraw ni, yang akan menentukan item apa yang akan keluar kat sini. Dia hanya keluar item-item yang setakat limit yang ni je. Maksudnya kalau kita ada eligible to withdraw ni 10 gram, dia tak akan keluar lah 20 gram, 50 gram kat sini. Dia tak akan keluar 100 gram kat sini. Dia akan bagi pilihan yang kita boleh je. So pilihlah yang ada, pilihlah yang boleh klik. Yang boleh klik, boleh add. Okay. So proses seterusnya sama, bayar premium and then proses sama buat payment ke payment gateway dan tunggulah kita sorting. Kalau self collect, datanglah collect. Once dah ready for collection, kalau post kita akan uruskan post cepat mungkin. Alright, saya rasa itu sahajalah. Okay, jadi apa nak buat? Nombor 1, kena dah data dah start menyimpan. Hopefully dah start walaupun senang RM50. Asuhlah diri kita untuk konsisten menyimpan emas. Okay. Disiplin, dia tak ada shortcut. Benda-benda macam ni dia tak ada shortcut. You buatlah apa saja, tak ada disiplin memang tak akan jadi. Tak ada paksaan memang tak akan jadi. Okay. So paksalah diri untuk konsisten setiap bulan. Kalau kita gagal, kita memang gagal simpan duit, maksudnya kita tak boleh simpan duit. Kena simpan benda lain. So saya mengesyorkan kita simpan emas lah. Konsistenlah simpan emas setiap bulan walaupun sedang RM50 daripada tak langsung. Okay. Kalau kita mampu lebih, kita belilah lebih, kita simpanlah lebih. Dalam masa sama, kita konsisten beli emas, kita konsisten tambah ilmu emas. Datanglah kelas yang kita Bigo buat, kelas macam ni, kelas yang untuk jadi EP, kelas-kelas yang dianjurkan oleh empire masing-masing, introducer masing-masing dan kelas-kelas yang
dianjurkan oleh KB Gold secara fizikal. Okay, datanglah. Kami mengaklurkan kedatangan anda semua ke office KB Gold. Mainlah office, datang tengok-tengok, kenal-kenal staff. Staff kita orang baik-baik semuanya. Tak percaya, tanyalah yang biasa berurusan dengan kami. InsyaAllah. Okay. Seterusnya, bila dah konsisten limas, dah konsisten tambah ilmu mas, kita rasa confident lah sikit kan. Kita nak cerita kat orang yang kita simpan mas, yang KB Gold ni legit, KB Gold ni bukan scammer. Okay. Baru kita cerita kat orang. Once kita rasa dah boleh cerita kat orang, maksudnya kita dah layak jadi EP saya. Kita dah layak bagi EP. Kita dah layak jadi EP. Kita dah layak untuk memperkenalkan KB Gold pada orang lain dan kita dapat insentif daripada tindakan kita. Faham tak? Simpan mas bagus dah. Tambah ilmu mas nombor 2 bagus. Kita dah konsisten, kita rasa kuat dah sikit. Kita dah ada sedikit pengalaman dan ilmu. Ilmu tu pengalaman lah. Basically jual beli emas ni pengalaman. Ilmunya pengalaman. Okay? Kita boleh start dah cerita kat orang. Kongsi ilmu dan pengalaman tu. Best ke tak best simpan emas ni sebenarnya. Kita boleh cerita. To be honest, saya start menyimpan emas tahun 2013. Orang yang kenal emas, orang yang simpan emas dia faham. Best ke tak best simpan emas. Kalau tak saya balik-balik komen pun, tolong kita tanya mak kita, tanya nenek kita. Kebanyakan orang saya percaya, kebanyakan mak-mak dan nenek ni simpan emas. Boleh tanya dia, kenapa orang simpan emas? Okay, so kita lah buat pula. Seterusnya, binalah jaringan emas peribadi, binalah empire emas masing-masing. Ini part kita boleh buat duit lah. Kita buat duit dengan KB Gold. Benda ni saya akan cerita minggu depan hari Rabu. Okay, saya selang-seli lah. Minggu ni kita cerita pasal produk, pasal sistem. Minggu depan kita cerita pasal executive partner, buat duit dengan KB Gold. Okay. So kat sini, 4 benda ni lah. Alright. Okay, waktu operasi KB Gold secara online 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tak pernah tutup kecuali diberitahu. Tutup tu biasanya teknikal lah. Technical server down ke apa ke, technical. Okay. Office hour Isnin hingga Jumaat kalau HQ lah. Isnin hingga Jumaat 8.30 hingga 5.30. Sabtu minggu ketiga kita buka untuk buat kelas biasanya kita buka dan kaunter pun buka. Boleh datang hari Sabtu, minggu ketiga dan Isnin seterusnya tutup. Kita ganti balik lah kepada staff. Alright. HQ tutup hari Ahad dan Isnin minggu keempat. Ya, minggu seterusnya lepas minggu ketiga ni. Okey. Jika ada masalah, nombor 1 paling penting bertenang. Ada masalah apa-apa, paling penting bertenang. Tenang dulu. Satu, hubungi kami melalui satu hantaran WhatsApp yang lengkap dengan nama, KB Code dan terangkan masalah dengan jelas, padat dan tepat. Satu je, maksudnya jangan berbalah pantun lah. Maksudnya bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu senyap, tunggu kami jawab, tak. Bagi satu WhatsApp terus. Assalamualaikum, saya nama sekian-sekian, KB Code sekian-sekian, okey masalah saya sekian-sekian. Sekali je hantar. Lepas tu jangan tunggu kita reply lah, kita akan reply. Kita akan reply ikut turutan, siapa yang hantar dulu. Lepas tu jangan spam lah. Maksudnya kalau kita dah hantar sekali, lepas tu kemudian ada orang baru hantar kan. Mesti kita dah turun ke bawah kan. Ada orang baru lagi, mesti kita ke bawah kan. Lepas tu kita hantar lagi sekali WhatsApp yang sama. Dia akan naik balik. Faham Bila kita nak reply email, nak reply WhatsApp, kita akan baca dari bawah. Siapa yang hantar dulu. Kita akan baca dari bawah. Maksudnya dari bawah tu orang hantar dulu lah. Walaupun kita hantar dulu tapi kita spam lagi sekali. Dia naik atas balik. Okey, tunggu kami reply. Biasanya akan lambat sikit kalau lepas cuti weekend. Hari Isnin tu dia akan lambat sikit lah. Dalam tengah hari sikit lah. Bagi masa kita reply, bagi masa kita respon lah. InsyaAllah kita akan respon. Kalau ada masalah berkaitan jual beli, pengeluaran atau penghantaran, kontak nombor ni, ingatlah kita ada 2 nombor je. Kita hanya ada 2 nombor untuk di WhatsApp. Bukan call tapi WhatsApp text. Okay. Kalau ada masalah berkaitan jual beli, pengeluaran dan penghantaran, 010-3333-341. Tolong save orang phone masing-masing. Ini admin KB Gold jual beli.
Yang kedua, ada masalah berkaitan sistem. Tak boleh login, lupa password, salah email, tak terima email dan ralat sistem. Apa saja berkaitan dengan sistem. Okey, mesej nombor ni 011-5756-5076. Satu saja. So simpan dua nombor ni. Satu bahagian jual beli, satu bahagian teknikal. Okey, insyaAllah kita akan layan sebaiknya lah. Ikut turutan. So, itu saja iklan sikit. Okey, kita ada promosi EP bulan ni. Semalam baru habis promo Hari Malaysia. Kita buka 3 hari. Saya pun tak check dia punya sambutan macam mana. Tapi kita ada promosi bulanan September. Beli 15 gram dapat jadi GA, beli 25 gram dapat jadi GM, beli 50 gram dapat jadi GGM. Kita jarang-jarang buka lah GGM ni. Okay. Ataupun boleh beli, sama ada beli bilion terus ataupun ucamas saja. Ucamas plus tak boleh. Okay. Seterusnya, kita ada kempen setahun. Ini dah bulan 9, kita start bulan 6 hari tu. Kita ada kempen setahun emas to emas. Maksudnya bulan 6, bulan 7 tahun depan, bulan 6 tahun depan kita akan umumkan seorang pemenang. Kereta emas dan hadiah-hadiah lain, contohnya macam motor, package umrah, package pelancongan dan hadiah-hadiah sampingan yang lain lah. InsyaAllah. Kemudian kami yang terdekat kita ada satu event, satu seminar untuk executive partner yang nak berjaya dengan KB Gold. Executive partner yang nak berjaya dengan KB Gold. So training ni KB Gold akan provide, tapi dia akan masa 2 hari, 2 hari 1 malam. Tapi ada sedikit kos yang minimum untuk join sebab kita buat kat luar. Kita buat di luar dan kita ada external party yang akan handle training tersebut. Ini susulan daripada kita punya first batch EPLM, Executive Partner Leadership Masterclass. EPLM. Okay, EPLM tu ada 5 kelas. Ada 5 kelas setiap bulan dan ada kelas-kelas online lah. Kelas-kelas susulan online. First batch kita dah hampir selesai dan kita menunggu inilah leadership bootcamp ni sebagai dia punya ultimate dia. Dalam leadership bootcamp ni kita akan cerita banyak benda lah pasal menjadi leader. Kita akan dia agak pack lah jadual dia. Kita akan cerita pasal menjadi leader. Macam mana membina empire lah. Ini khas untuk EP lah. Seterusnya kita akan ada second batch intake untuk EPLM. So next 6 month akan start lah. Maksudnya bulan 11, 12, 1, 2, 3, 4 akan start kelas EPLM yang batch yang kedua. Okay, tunggu pengumuman seterusnya lah. Alright, saya rasa itu saja. Saya cuba baca komen sekejap. Mana tadi lah? Okay, Nur Hayati, betul saya buat buyback hari tu 24 jam dah masuk duit. Alhamdulillah. Kami cuba sedaya upaya untuk bagi cepat lah. Okay. Kak Linda, baik je layanan. Alhamdulillah, orang yang pernah datang kat kami, dia tahulah macam mana kami melayan customer. Staff Kak Bigo semua masalah alam, Alhamdulillah. Bila Kak Bigo nak panggil lagi Tuan Governor Emas? Okay. Okay, sikit lah, saya bagi teaser sikit. Kemungkinan masa leader to leader ni, masa leadership bootcamp ni, kita akan buat launching uncang perak. Launching uncang perak dan apps KB Gold. Kau minta lama kan? Apps kan? So, terima kasih kerana bersabar. So, kita akan, hopefully kita akan dapat launching lah pada 4 hari bulan sebelum leadership bootcamp tu bermula. Okay, maksudnya kita akan ada event pagi lah. Uncang perak dan apps KB Gold. InsyaAllah kita akan jemput Tuan Governor Emas ni sekali. Kalau sempat kita adalah sesi sedikit khas untuk orang yang datang leadership lah. Kalau tak sempat kita akan boleh je nak panggil dia, tak nak salah. Dia okey je. Cik Puan Husna, mohon CEO sentiasa availablekan withdrawal birthday 0.5. Tak, withdrawal tak. Kita boleh beli fizikal.
dia boleh beli fizikal terus. Kami tak buat withdraw pasal dia kos dia lain. Kos apa nama? Sebab sekarang kita jual 0.25 gram fixed price. Kita tak set premium sebab premium tu mahal. Nanti nampak benda tu mahal. So kita set fixed price je. That's why kita tak buat withdrawal. Nantilah saya tengah cuba untuk menjadikan 0.1 item 0.1 sebagai item mampu milik lah untuk orang bagi hadiah. Dia untuk item kecil-kecil ni nak buat satu tu 0.1 contohnya harga emas hari ni 540 lebih kurang Kalau 0.1 kos dia dalam 50 dia punya harga emas tu dalam RM54, RM60 tu kan. Saya tak nak buat item kecil-kecil ni sebab kos pembuatannya saya takut lagi mahal daripada harga emas. Boleh faham So saya cubalah 0.1 masih boleh dibuat dengan premium yang tak lagi mahal daripada harga emas lah. Maksudnya kalau harga emas ini RM60 untuk 0.1 gram, tambahlah dalam premium dia dalam RM30 tu lah, 30 ke RM40. Saya cuba harga di bawah 100 lah. Kita masih mengusahakan yang tu supaya orang boleh bagi hadiah. Untuk simpan yang tu saya rasa tak sesuai. Tak sesuai sebab kos dia mahal. Sebab premium dia mahal. Okay, saya rasa tak sesuai tapi boleh dibeli untuk bagi hadiah. Okay. Sempat lagi kalau nak join leadership bootcamp. Kita ada kekosongan dalam 15 seat. Setakat petang tadi, saya dimaklumkan oleh Ifan, kita ada 15 seat kekosongan. So, EP Tuan Gavin is watching. Tuan Gavin, cikgu ada kan ni? Alhamdulillah. Yang apa jemputan ke pelancaran tu nanti kita usahakan. Kita baru decide sebentar tadi untuk buat launching tu hari Sabtu sama dengan pelancaran perasmian leadership bootcamp. Okay, nak join leadership bootcamp masih dibuka lah. Maksudnya kalau ada EPP KB Gold yang nak serius dengan KB Gold, nak serius nak buat duit dengan KB Gold, boleh join. Ada 15 kekosongan lagi. Yuran dia tak sampai RM400 dengan ilmu yang kita nak bagi, compact 2 hari 1 malam, termasuk penginapan dan makan minum. Peresmian tu akan dibuat di Ceringin Jana Baik. Apa nama? Ceringin Resort di Jana Baik. Sebelum dirasmikan EPLM lah, leadership bootcamp. Sebelah pagi, dalam pukul 10, pukul 11 tu. Lepas tu kita ada lunch, lepas tu kita start dengan leadership bootcamp. 2 hari. Hari Sabtu dan hari Ahad sampai petang. 4 hari bulan pagi, 4 hari bulan pagi. So boleh datang awal lah. Datang awal sikit untuk join launching. Kita buat sekali lah, senang. Sebab itu hari CEO kata nak buat makan-makan. Lepas tu susah nak decide date. Sepatutnya nak buat weekend ni 20 bulan tapi terlalu suntuk nak jemput termasuklah nak jemput EP yang jauh-jauh datang. So kita dah lalang kita nak buat leadership bootcamp tu, kita jalan terus lah sekali. Okay, doakan semuanya berjalan lancar. Okay, dah pukul 10.30. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya terima lagi 1 atau 2 soalan yang berkaitan dengan sistem atau apa saja lah. Okay, isu-isu semasa kalau nak tanya dalam sehari 2 ni agak kecoh sikit lah berkenaan item pre-love kan. Sebenarnya kadang-kadang kita kena update kita punya ilmu juga, kita punya pengetahuan juga terhadap apa yang ada dalam market. Bukan bermakna apa yang kita tahu 10 tahun lepas, 20 tahun lepas masih terguna pakai hari ini. Tak. Orang kata jangan beli barang kemas, upah mahal. Sekarang dah banyak dah orang jual emas yang tanpa upah kan. So orang kata jangan beli barang kemas sebab spread dia mahal, spread dia besar. Sekarang tak besar sangat pun sebenarnya. Bergantung kepada upah yang kita bayar lah. Janganlah pergi kedai-kedai premium, kedai-kedai high end macam Habib. Saya bukan melarang. Pergilah. Aku nak kata, nak beritahunya di KB Go pun ada barang kemas. Cuma terhad di Kedah lah.
Okay. Kadang-kadang saya kadang-kadang pergi juga kedai-kedai yang high end kan, macam Habib, Pokong, Tome tu kan. Cuma bila tengok harga tu, harga emas saja, bukan cerita pasal upah lagi. Harga emas saja. Harga emas 999 dia, harga emas 916 dia boleh beli 999 KB gold. So korang boleh tengoklah perbezaan dia. Bukan saya larang korang beli barang emas, saya beli juga kadang-kadang. Tengok pada ni lah. Maksudnya saya punya sifir mudah je. Barang kemas ni kalau beli pakai. Kalau beli tak nak pakai jangan beli. Boleh ke tukar GB kepada BK? Tak, belum lagi. Sebab dia lain grade. Dia berlainan grade. Dalam UE Plus kita 999.9. Dia setakat ni kita tak ada lagi mekanisme untuk menukarkan 999.9 tu kepada 916. Belum lagi. Tapi memang ada bukan cerita-cerita. Dah ada lah orang mencadang benda tu. Kita nak tengok juga dari segi syariah ni macam mana. Sebab kita beli 999.9. Tapi kita nak withdraw 916. Ataupun mungkin nanti selepas uncang perak kita akan ada uncang 916 lah. Macam boleh. Banyaklah pula korang punya uncang nanti. Uncang 916. Boleh. Okay. So saya rasa setakat tu lah. Kalau tak ada, last call lah. Sebelum 10.30, lagi 2 minit. Ada tadi dalam 60 orang. Siapa rajin tolong screenshot lah. Sama-sama kita cerita. CEO pun ada sebenarnya, dia menyuruh. CEO pun ada. Dah hilang. Dia menyuruh kot. Ada. Adalah, say hi. Okay. So saya rasa itulah. Encik Abdul Syukur Anwar. Terima kasih sudah hadir malam ni. Tak adalah ilmu sangat. Kita cerita apa yang kita ada lah. Kita cerita pasal produk, cerita pasal sistem, apa yang kita ada. Okay. Kita tak cerita benda kita tak ada, susah. Susah nak cerita benda tak ada. Terima kasih kerana sudah hadir. Terima kasih sudah jadi CCTV malam ni. Okay, so jangan ragu-ragu lah. Jangan ragu-ragu dengan KB Gold. Sekarang kita dah ada alternatif lah. Kita dah ada alternatif kedai emas. Kedai emas yang dipelopori oleh orang Bumiputera Islam sepenuhnya, dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera Islam. Okay. Dulu kita tak ada option kan. Saya dah ada lah. So kita pakai support lah. Alright. So saya rasa itu je lah. Kalau dah tak ada. Okay, saya rasa setakat tu lah. Kita dah 10.30. Terima kasih kerana sudah hadir malam ni. Tadi kita ada roughly dalam cecah 60 orang agak tadi kan. Terima kasih 60 orang yang hadir malam ni. Jangan lupa minggu depan insyaAllah saya cuba hari Rabu waktu yang sama kita nak cerita pasal buat duit dengan emas. Buat duit dengan KB Gold. Kita cerita pasal insentif. Macam mana kira apa semua lah. Saya cuba share tu. Okay, terima kasih sudah hadir malam ni. Awan Daud, Samsul, Asmadi, Ayu Sari, Setiawati. Jangan serik datang lagi. Kalau ada komen-komen penambahkan boleh war-warkan kepada boleh cerita dekat introducer masing-masing lah. Nanti sampailah kat saya. Saya cuba improve lah mana-mana yang terkurang. So saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlebih kurang senda. Okay, semoga kita boleh jumpa lagi minggu depan di hari Rabu dan waktu yang sama. Okay, nanti tunggu poster lah, kita war-warkan tajuknya sekali. Alright, terima kasih malam ni yang sudah datang malam ni. Kita jumpa lagi nanti. Okay, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih sama-sama Syarul. Terima kasih Kak Nuazian. Terima kasih Cik Zubir. Terima kasih Hafizuddin. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Linda. Kak Linda guna apa ni? Lunas tu. Boleh guna atas tu. Ajaklah orang datang tengok-tengok.
Buatlah macam Kak Lina punya. Terima kasih Kak Farah. Gunalah sebaik mungkin. Benda dah ada, kita boleh guna tempat tu. Gunalah buat macam kita punya. Sama-sama Suhnawati. Okay.